Kenapa nama Tuhan ni ada 99 je? Kenapa bukan 100? Dan kadang-kadang kita tengok senarai nama Tuhan tu mengikut sebahagian daripada naratif lain dengan naratif yang lain. Contohnya macam bila kita daripada kecil kan, kita nyanyikan Asmaul Husna dekat sekolah tu. So dia agak berbeza sikit kalau kita baca buku, ada yang lain. Yang kita biasa baca tu tak ada istilah Rabb. Tapi dekat nama yang lain ada Rabb. Ada orang kata Rabb tu kan Tuhan, kenapa dia jadi nama Tuhan? Tapi sebenarnya dia salah satu nama Tuhan juga. So dia sebenarnya berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata bahawasanya nama Allah ni ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, menjaganya, memeliharanya, sebagai ulama kata berdoa di atas nama-nama ini, maka dia boleh masuk ke dalam syurga Allah SWT. So 99 nama ni menjadi satu alat ataupun satu jalan untuk kita menuju ke syurga Allah SWT. Poin dia ialah kenapa 99? Sebenarnya nama-nama Allah SWT lebih daripada 99. Nama-nama Allah ialah segala yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu 99 nama Tuhan.